Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya ingin berkongsi tentang pandangan ulama kontemporari mengenai hukum melakukan taranum Al-Quran. Sebelum itu, kita perlu faham bahawa taranum ialah seni dalam melagukan bacaan Al-Quran dengan suara yang indah mengikut kaedah tertentu. Tujuannya bukan sekadar untuk sedap didengar, tetapi untuk menambahkan penghayatan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Secara umumnya, ulama kontemporari terbahagi kepada dua pandangan utama. Baiklah, pandangan yang pertama ialah ulama yang mengharuskan dan menggalakkan taranum. Mereka berpendapat bahawa melagukan bacaan Al-Quran dengan suara yang baik adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Antara hujah mereka ialah hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu. Hadis ini menunjukkan bahawa memperindahkan bacaan Al-Quran adalah sesuatu yang digalakkan selagi tidak melanggar hukum tajwid dan adab dalam membaca Al-Quran. Golongan ini juga berpendapat bahawa suara yang merdu dapat menarik minat masyarakat untuk mendengar dan mendekati Al-Quran. Kita dapat lihat ramai qari yang terkenal seperti Syekh Abdul Basit dan Syekh Mishari Rashid Al-Afasi yang menggunakan taranum dengan baik sehingga bacaan mereka menyentuh hati pendengar dan meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Namun begitu, terdapat juga ulama yang lebih berhati-hati atau melarang dalam keadaan tertentu. Mereka tidak menolak keindahan suara, tetapi mereka bimbang jika taranum dilakukan secara berlebihan. Antara kebimbangan mereka ialah apabila seseorang terlalu mengejar melodi sehingga mengabaikan tajwid, kerana tajwid adalah sangat penting. Memanjangkan bacaan yang tidak sepatutnya atau mengubah sebutan huruf semata-mata untuk menjaga lagu. Selain itu, ada juga yang mengingatkan bahawa supaya bacaan Al-Quran tidak menyerupai gaya nyanyian yang melampau. Mereka berpendapat bahawa Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang perlu kita baca dengan penuh penghormatan dan bukanlah untuk tujuan hiburan semata-mata. Kalau kita melihat kedua-dua pandangan ini, sebenarnya kedua-dua pandangan mempunyai tujuan yang sama, iaitu menjaga kemuliaan Al-Quran. Ulama yang mengharuskan dalam menekankan keindahan suara sebagai cara untuk mendekatkan manusia kepada Al-Quran, manakala ada juga ulama yang berhati-hati pula. Berhati-hati dalam memastikan bacaan Al-Quran tidak terpesong daripada tujuan asalnya. Oleh itu, pandangan yang sering dipilih oleh ramai ulama pada hari ini ialah taranum adalah harus dan digalakkan selagi mematuhi syarat-syarat tertentu. Antaranya, bacaan mestilah menjaga hukum tajwid, tidak mengubah makna ayat di dalam Al-Quran, tidak berlebihan dalam lagu dan bertujuan untuk mengagungkan Al-Quran, bukannya untuk menunjuk-nunjuk atau mencari populariti semata-mata. Baiklah, sebagai kesimpulannya, taranum bukanlah sekadar seni suara, tetapi satu kaedah untuk memperindahkan bacaan Al-Quran dan juga membantu penghayatan terhadap mesej yang disampaikan. Namun, keindahan suara mestilah sentiasa seimbang dengan ketepatan tajwid, adab dan juga keikhlasan. Apabila semua perkara ini dijaga, taranum boleh menjadi satu medium yang sangat baik untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang isu semasa berkaitan taranum dalam masyarakat. Isu yang pertama ialah bacaan yang terlalu meleleh sehingga menjejaskan tajwid. Taranum sememangnya bertujuan memperindahkan bacaan Al-Quran, namun terdapat segelintir individu yang terlalu memberi tumpuan kepada alunan suara sehingga mengabaikan hukum tajwid. Keadaan ini boleh menyebabkan kesalahan pada makhraj huruf, kadar panjang pendek bacaan dan hukum-hukum tajwid yang lain.
Sedangkan para ulama menegaskan bahawa menjaga tajwid adalah lebih utama daripada memperelokkan suara. Oleh itu, taranum hendaklah digunakan sebagai pelengkap kepada bacaan yang betul, bukannya sehingga merosakkan bacaan Al-Quran. Isu yang kedua ialah meniru gaya penyanyi ketika membaca Al-Quran. Pada masa kini, terdapat bacaan yang dipengaruhi oleh rentak dan melodi lagu-lagu hiburan. Perkara ini menimbulkan kebimbangan kerana boleh menghilangkan adab serta kesucian Al-Quran. Walaupun Islam menggalakkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu, kemerduan tersebut mestilah tidak menyerupai nyanyian yang melampau. Bacaan Al-Quran perlu dibezakan daripada hiburan kerana Al-Quran merupakan kalam Allah yang wajib dimuliakan. Seterusnya, taranum juga boleh menjadi medium penghayatan Al-Quran yang sangat berkesan. Bacaan yang merdu dan sesuai mampu menyentuh hati pendengar serta membantu mereka menghayati mesej yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, taranum juga dapat menarik minat masyarakat, khususnya golongan muda, untuk mendekati Al-Quran. Oleh sebab itu, taranum yang diamalkan mengikut syariat boleh menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran. Akhir sekali, perkembangan media sosial telah menjadikan tilawah Al-Quran lebih mudah disebarkan kepada masyarakat. Ramai qari dan qari'ah berkongsi bacaan mereka melalui pelbagai platform digital. Namun begitu, terdapat juga cabaran apabila sesetengah pihak lebih mementingkan jumlah tontonan, tanda suka dan populariti berbanding keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Oleh itu, setiap individu perlu menjaga niat serta adab ketika menghasilkan kandungan berkaitan Al-Quran agar ia benar-benar menjadi satu bentuk ibadah dan dakwah. Kesimpulannya, taranum merupakan seni bacaan Al-Quran yang indah dan mempunyai banyak manfaat. Namun, pelaksanaannya mestilah sentiasa berpandukan hukum tajwid, adab serta keikhlasan. Dengan cara ini, taranum dapat menjadi medium yang berkesan untuk mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran dan meningkatkan penghayatan terhadap ajaran Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Nasruddin bin Muhammad. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang analisis ilmu taranum dan tilawah. Apakah garis panduan taranum yang sihat? Garis panduan taranum yang sihat, taranum bukan bertujuan untuk menunjukkan kemerduan suara semata-mata, tetapi membantu pendengar menghayati mesej Al-Quran. Apabila taranum menjadi terlalu melirik sehingga berlaku kesalahan tajwid atau perubahan makna, maka tujuan asal tilawah telah tersasar. Rasulullah SAW bersabda, "Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kamu." Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahawa memperindahkan bacaan adalah digalakkan, namun ia mestilah dalam batas syarak. Kesimpulannya, taranum yang sihat ialah taranum yang menjaga tajwid, menjaga makhraj huruf, tidak boleh berlebihan, membantu penghayatan makna, tidak bertujuan mencari populariti. Yang kedua, bagaimana menjaga keseimbangan antara seni suara dan adab Al-Quran. Pada hari ini, ramai pendengar tertarik dengan nada suara tinggi dan lenggok suara yang indah. Namun, persoalannya, adakah mereka memahami mesej ayat yang dibaca? Jika qari terlalu fokus kepada teknik suara sehingga mengabaikan penghayatan ayat, bacaan itu mungkin indah tetapi kurang memberi kesan kepada hati. Kita perlu membezakan antara tilawah dan yang lain. Fokus kepada ibadah, menghayati makna, mendekatkan diri kepada Allah. Persembahan vokal pula, fokus kepada hiburan, mengejar pujian manusia, menonjolkan kemahiran suara. Seni suara adalah wasilah, manakala tujuan sebenar ialah menyampaikan kalam Allah kepada hati manusia. Yang ketiga,
adakah masyarakat hari ini memahami tujuan sebenar Taranum? Media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram telah membantu menyebarkan bacaan Al-Quran kepada masyarakat. Namun, terdapat juga cabaran. Kebaikannya ialah menarik minat generasi muda, memperluaskan dakwah, memperkenalkan kori terkenal. Jadi, antara keburukannya juga ialah mengejar like dan tontonan, meniru gaya penyanyi, mengutamakan suara berbanding tadabbur. Jadi, pandangan kumpulan kami berpandangan bahawa masyarakat hari ini semakin menghargai keindahan Taranum, namun masih memerlukan pendidikan yang lebih mendalam mengenai tujuan sebenar Taranum. Taranum sekadar seni suara, tetapi medium untuk menyampaikan mesej Al-Quran dengan lebih berkesan. Kejayaan sebenar Al-Quran diukur melalui kemerduan suara atau jumlah tontonan. Tetapi sejauh mana bacaan tersebut mampu menyentuh hati dan membawa manusia mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, Taranum merupakan satu keindahan yang diiktiraf oleh Islam, namun keindahan tersebut mestilah dipandu oleh tajwid, adab. Keikhlasan Taranum bertujuan menghiburkan manusia, tetapi membantu manusia menghayati kalam Allah. Oleh itu, keseimbangan antara seni suara, penghormatan terhadap Al-Quran perlu sentiasa dipelihara agar tujuan sebenar tilawah tidak hilang ditelan arus media sosial dan budaya popular. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menghuraikan contoh bacaan Al-Quran yang sesuai dan yang tidak sesuai berdasarkan rakaman atau video yang analisis saya bagi. Bagi contoh pertama, saya memilih bacaan oleh Qori Muktabar. Bacaan beliau menepati hukum tajwid, sebutan huruf jelas mengikut makhraj yang betul, dan penggunaan taranum atau irama bacaan dilakukan secara sederhana. Bacaan seperti ini membantu pendengar memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran dan lebih baik. Oleh itu, bacaan ini dianggap sesuai kerana mengekalkan ketetapan bacaan serta menghormati kesucian Al-Quran. Okey, baik. Bagi contoh yang kedua, terdapat bacaan yang dianggap melampau. Dalam bacaan ini, taranum digunakan secara berlebihan sehingga ada sebutan yang dipanjangkan melebihi kadar yang sepatutnya atau kurang jelas dari segi makhraj huruf. Keadaan ini boleh menjejaskan ketetapan bacaan dan menyebabkan pendengar lebih tertumpu kepada alunan suara berbanding mesej yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Daripada analisis yang dibuat dapat disimpulkan bahawa penggunaan taranum dalam bacaan Al-Quran adalah dibenarkan dan digalakkan untuk mempermindahkan bacaan. Namun, taranum hendaklah digunakan secara terkawal serta tidak menjelaskan hukum tajwid, makhraj huruf dan makna ayat dan dibaca. Kesimpulannya, bacaan Al-Quran yang terbaik ialah bacaan yang mengutamakan ketetapan tajwid, kejelasan sebutan dan penghayatan makna di samping menggunakan taranum yang indah secara bersahadat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.